Ada satu kisah aku nak cerita kat korang. Kisah pasal member kaki sembang. Cerita ni pasal si Mael. Mael ni kalau dekat tempat kerja, dia ni jenis kaki sembang. Kalau kita bercerita, kita kenal orang tu, kenal orang ni, dia pun kenal orang tu, kenal orang ni. Kalau kita pernah buat benda tu, benda ni, dia pun pernah buat benda tu, benda ni. So nak jadikan kisah, pada satu hari Mael ni dia bersembang dengan kawan-kawan dia kat office. Dia cakap lah, ramai orang-orang terkenal, ramai orang-orang famous kenal dia ni. Mael cakap macam tu. So masa Mael cakap macam tu, bos Mael ni terdengar lah kan. Terdengar lah Mael cakap macam tu. Dia pergilah dekat Mael. Lepas tu bos Mael ni tanyalah, siapa kenal kau ni Mael? Kerja sebagai storekeeper kat sini, kat company aku. Siapa yang kenal kau? Bos Mael cakap macam tu. Lepas tu Mael cakap, ada bos, kata TikTok famous macam Ryan Bakri kenal saya. Mael cakap macam tu. Lepas tu bos Mael ni macam tak percayalah. Ya ke Ryan Bakri kenal kau? Lepas tu Mael cakap, betul bos. So pada satu hari Mael ni dengan bos dia pergi berjalan dekat mall. Tengah-tengah berjalan dekat mall ni terserempak dengan Ryan Bakery. Lepas tu bos Mael ni cakap lah, tu Ryan Bakery, cuba kau pergi tegur. Kau kata Ryan Bakery kenal kau kan? Dia cakap dengan Mael macam tu. Mael pun kata okay, no problem. So Mael pun pergilah dekat Ryan Bakery sambil panggil Ryan. Macam tu kan. Ryan Bakery pun toleh lah. Bila toleh kan, Ryan Bakery tegur, weh Mael, apa khabar? Dia orang pun salam-salam, peluk-peluk kan. Lepas tu bos Mael ni tengok lah, terkejut lah. Oh, rupanya Ryan Bakery kenal Mael ni kan. Mungkin lah kenal kawan atas kawan ke apa ke, macam tu lah kot kan. Bos Mael bersangka macam tu lah. So tak apalah. Dan lepas pada tu Mael ni bersembang lagi dengan kawan-kawan dia. Dia cakap lah, dia kenal Awi Wings. Awi Wings pun kenal dia. Dia cakap macam tu kan. Lepas tu bos Mael ni dengar lagi. Bos Mael cakap, artis pula dah kenal dia. Merepek betul lah Mael ni. Bos Mael pun pergilah kat Mael, tanya, betul ke Awi kenal kau Mael? Kata Mael ni cakap, betul bos. Kata Awi kenal dengan saya. Lepas tu bos Mael kata, okey tak apa, kalau betul Awi Wings kenal kau, minggu depan aku beli tiket konsert Wing, kita pergi konsert Wing. Dan kau tegur Awi kat situ. Aku nak tengok betul tak Awi kenal kau. Mael pun macam biasa lah. Mael cakap okey, no problem, tak ada hal bos. Nanti kita pergi konsert Awi. So sampailah pada hari konsert tu, dia orang duduk depan stage tau. Masa tu Awi tengah perform ni, tengah menyanyi. Awi tengah menyanyi ni, bos Mael pun cakap lah ke Mael, kau kata Awi kenal kau, sekarang aku nak kau tegur Awi, kata. Mael pun apa lagi, masa Awi tengah nyanyi tu, Mael panggil Awi kan. Awi tengah menyanyi, nampak je Mael. Terus Awi tegur, weh Mael, lama tak nampak apa semua kan. Lepas tu bos Mael ni terkejut lah. Wih, betul lah, Awi Wings kenal lah dengan Mael ni kan. Macam pelik lah, kenapa dia ni ramai sangat orang famous kenal dia kan. Tapi tak apalah, mungkin kebetulan ke apa ke, orang-orang terkenal-kenal dia kan. Selang beberapa hari ni duduk dekat office, kerja macam biasa apa semua kan. Mael ni menyembang lagi dekat office. Kali ni dia sembang bukan biasa-biasa. Kali ni dia cakap Perdana Menteri pun kenal dia. Itu jam bos Mael memang tak percaya lah. Bos Mael cakap, kau ni merepek dah Mael, kata Perdana Menteri pun kenal kau. Lepas tu Mael cakap, betul bos, kata Perdana Menteri kenal saya. Tapi bos Mael ni kan, dalam-dalam tak percaya tu, dia nak bukti betul ke tidak apa yang Mael ni cakap. Dan bos Mael dapat tahu dekat kawasan dia orang tu ada program, ada satu program yang Perdana Menteri akan datang dekat program tu. Dia pun bagi tahu Mael, okey Mael, minggu depan Perdana Menteri nak datang kat tempat kita ni. Dia ada program kat sini. Aku nak kau bawa aku pergi jumpa Perdana Menteri untuk buktikan betul ke tidak Perdana Menteri kenal kau. Bos Mael cakap macam tu kat Mael. Mael pun tak apa lagi, macam biasa lah. Okey, tak ada hal bos, no problem. Sampailah hari yang ada program tu kan. Bos Mael ni dengan Mael pun pergilah nak pergi program tu. Masa nak pergi tu, dekat program tu, dia orang selisih lah dengan konvoi Perdana Menteri kan. Konvoi Perdana Menteri nak pergi ke sana, adalah motor polis banyak, apa semua, bodyguard apa semua. Mael pergi tahan konvoi tu. Bila Mael pergi tahan, bos Mael ni pelik lah. Ui, ya betul budak ni pergi tahan konvoi Perdana Menteri kan. Bos Mael pun pelik. Mael keluar pada kereta, Mael pergi jumpa polis yang jaga konvoi tu. Jumpa polis, jumpa bodyguard apa semua, cakap-cakap sikit. Tiba-tiba Mael naik kereta Perdana Menteri. Bos Mael macam, ush, apa hal dia naik kereta sekali dengan Perdana Menteri kan. Lepas tu Mael buka tingkap, Mael siap jerit lagi kat bawah dia. Bos pergi tunggu dekat tapak program tu. Tunggu dekat orang ramai, kejap lagi saya sampai dengan Perdana Menteri. Dia cakap macam tu kan.
Bos Mael pun pergilah kat tempat program tu. Tunggulah kat situ. Tunggu Mael dengan konvoi Perdana Menteri sampai. Pasal Mael dah pergi naik kereta dengan Perdana Menteri tadi. Lepas tu masa Bos Mael tengah tunggu ramai-ramai tu, konvoi Perdana Menteri pun sampailah dekat program. Lepas tu kereta Perdana Menteri parking dekat kapet merah ni. Ada bodyguard, ada polis bukakan pintu kereta Perdana Menteri. So yang keluar pada kereta tu Mael dengan Perdana Menteri, lalu atas kapet merah. Sambil tu Mael dengan Perdana Menteri duk lambai kat orang ramai yang tunggu kat situ. Ramai lah orang bersorak kan, tepuk tangan apa semua kan. Lepas tu sambil tu Mael, dia nampak lah bos dia tengah duduk kat orang ramai-ramai tu. Mael pun lambai lah tangan kat bos dia. Tiba-tiba masa Mael tengah lambai kat bos dia tu, bos dia pegang dada. Tiba-tiba macam sakit lah kan, lepas tu pengsan. Mulut berbuih-buih masa tu. Mak pun heran. Mak pun pergi lah berlari dekat bos dia kan. Pergi berlari kat bos dia, tengok bos dia berbuih mulut, sakit jantung. Panggil ambulan apa semua. Ambulan pun bawa lah bos Mak ni pergi ke hospital kan. Lepas tu buatlah rawatan apa semua. Mak pun tunggulah dekat wad. Masa tunggu dekat wad tu, malam tu bos Mak ni sedar lah daripada pengsan tu, daripada koma tu. Dia koma sekejap kan. Sedar. Lepas tu Mak pun cakap, bos kenapa ni sampai sakit jantung? Kan saya dah cakap Perdana Menteri kenal saya. Bos tak percaya. Kan bos dah terkejut. Mak cakap macam tu. Lepas tu bos Mak cakap apa? Aku bukan terkejut Perdana Menteri kenal kau. Kata, aku sakit jantung ni sebab terkejut masa kau keluar dengan Perdana Menteri daripada kereta. Ada orang ramai kat belakang aku ni, dia jerit, oi, siapa yang keluar kereta dengan Mael tu? Rupa-rupanya orang ramai lagi kenal Mael daripada kenal Perdana Menteri. Itu sampai sakit jantung bos dia. Aduh, cerita bohong je. Saja buang masa.